Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam IPJM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Selamat datang ke podcast Praktikum. Pada episod kali ini, saya Alisha sebagai host anda yang akan membawakan satu topik yang cukup menarik untuk kita kupaskan. Dan saya pasti topik ni akan menjadi satu topik yang cukup dekat kepada kita, iaitu siswa guru yang bakal menghadapi fasa praktikum tak lama lagi, iaitu cabaran semasa praktikum. Jadi praktikum ni seperti kita tahu merupakan salah satu fasa yang memberikan kita peluang untuk kita mendepani realiti pendidikan. Kalau masa kuliah, kita didedahkan dengan banyak teori, pedagogi, pengurusan kelas dan kaedah pengajarannya sendiri. Praktikum pula ni menjadi ruang untuk kita mengaplikasikan semua ilmu yang kita belajar secara tak langsung di sekolah. Tapi kita tahu, realiti di sekolah tak semestinya selari dengan apa yang kita bayangkan. Ada kelas seperti yang tak dirancang, ada RPH yang perlu diubah last minute, ada pula penyeliaan pensyarah yang membuatkan kita berdebar ataupun kurang preparation dan sebagainya. Dan ada masa juga kita perlu sendiri belajar macam mana untuk menguruskan tekanan dari segi emosi, masa dan sebagainya. Jadi, dalam episod kali ini kita akan selami dan kita akan kupaskan pengalaman sebenar sepanjang praktikum. Yang bukan sahaja kita cerita tentang apa yang berjalan dengan lancar, tapi juga cabaran realiti yang perlu dihadapi, kesilapan yang kita semua tak endahkan ataupun tekanan dan perkara yang kita pelajari sepanjang proses tersebut. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin memberi ruang kepada panel jemputan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita bawakan pelajar guru yang tidak kurang hebatnya belajar rentas praktikum. Okey, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nurul Ain binti Muhammad Rosli daripada kelas pengajian Melayu 3, ambilan 2023-2027. Dan saya pernah praktikum di sekolah Bayan Baru. Alright. Baiklah, terima kasih di atas pengenalan tersebut. Baik, saya rasa kita akan teruskan dengan cabaran pertama yang pasti sangat sinonim dengan pengalaman praktikum, iaitu pengurusan kelas. Apabila kita berada di IPJ kan, kita boleh lihat dan kita belajar tentang pelbagai teori dan strategi pengurusan kelas. Tetapi apabila kita benar-benar berdiri di hadapan murid, kita akan sedar bahawa kelas ni akan mempunyai dinamik dan cabaran yang berbeza. Maksudnya dari segi tahap penguasaan pelajar, pengurusan kelas dan sebagainya. Jadi sepanjang praktikum, bagaimana pengalaman saudari Ain sendiri dalam menguruskan kelas dan berhadapan dengan murid yang mempunyai pelbagai ragam serta tahap penglibatan ataupun kita boleh kata tahap penguasaan pembelajaran yang berbeza untuk setiap pelajar? Baiklah. Terima kasih saudari Hafizatul Alisha. Betul? Alright. Jadi untuk menjawab persoalan Alisha, betul lah apa yang dikatakan. Dekat kelas ni, cabaran yang paling utama sekali bagi guru pelatih adalah pengurusan untuk kawalan kelas lah. Jadi dekat IPG, kita dah belajar pelbagai teori pembelajaran. Macam saudara Alicia sendiri pun dah sebut dah. Saya rasa daripada PP lagi sampai ke tahun 2 ni, cukup banyak teori yang kita belajar. Tapi jangan anggap teori itu sebagai untuk kita lulus peperiksaan saja. Sebab teori-teori inilah yang kita akan jadikan panduan apabila kita berhadapan dengan murid nanti. Okey, sebagai contoh yang pertama, saya sebut teori pembelajaran behavior. Semua orang pernah dengar dan semua orang saya rasa akan guna pakai teori ini dalam kelas. Sebab apa? Teori behavior ni yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner, dia menekankan kepada penugahan positif dan penugahan negatif. Jadi, kalau saya sendiri dari segi pengalaman saya banyak mengaplikasikan teori ni dalam kelas dengan cara bagaimana? Okey, saya bagi contoh tu sebab saya faham orang yang tengok podcast ni pada hari ini, diorang nak jawapan. Diorang tak nak kita hurai-hurai yang terlalu panjang. Okey, untuk teori behavior ni, apa yang kita boleh buat? Yang pertama, buat satu cardboard, buat kolom untuk kumpulan. Dan selalunya lah yang saya tengok kawan-kawan saya buat, saya sendiri juga buat, kita lekat stiker apabila kumpulan tersebut dapat memberikan markah ataupun menunjukkan tingkah laku yang baik. Okey, dekat situ. Ataupun
Yang ni yang saya buat dan saya dapat ilmu ni daripada PBS 2, iaitu apabila di hujung akhir sesi PDP, kita berikan kita dah awal-awal PDP tu kita masuk kelas, kita dah bagi tahu dah yang kata siapa di akhir kelas cikgu lihat, cikgu buat pemerhatian, siapa yang dapat menunjukkan sahsiah yang terpuji. Okey, sahsiah yang terpuji ni kita kena tahu dia merangkumi aspek-aspek apa. Contoh, tingkah laku yang baik, menolong cikgu, angkat barang. Sebab apa saya cakap menolong cikgu? Sebab pelajar praktikum sangat banyak barang boleh nak masuk kelas. Ataupun nak keluar kereta ataupun banyak barang. Jadi budak kelas kita nampak kita dari jauh, dia pun dah nak main ambil dah. Kat situ kita dah take dah sahsiah dia. Macam tu. Jadi bila di akhir hujung sesi PDP tu, kita tunjuk atau orang kata tunjuk dah hadiah tu. Kalau saya beli coklat bar. Coklat bar yang satu kotak terus. Waktu praktikan tu saya beli satu kotak. Setiap hari masuk kelas saya akan bawa satu. Bila saya cakap, okey, siapa sahsiah terpuji hari ni, di hujung sesi cikgu akan bagi. Sebab kalau Kak buat, dia pun nampak kita dekat stiker. Dia pun nampak, kumpulan aku nak capai target banyak mana lagi. Aku nak bertanding, nak bersaing dengan kumpulan sebelah. Jadi aku kena buat lagi hebat macam tu. Tapi kalau sahsiah terpuji ini, dia penilaian daripada guru itu sendiri. Ini saya tak pastilah kawan saya buat ke tidak. Tapi ini adalah salah satu tips untuk kita training kelas kita menjadi orang yang baik lah. Macam tu. Sebab kalau kita tak buat macam tu, kadang-kadang kanak-kanak ni ataupun murid-murid ni, dia buat kalau ada sesuatu ganjaran. Macam kita jugalah, kan? Kita akan buat jika dapat duit, macam tu. Jadi yang tu yang pertama lah. Kita punya aplikasi teori behavior. Kalau penugahan negatif ni kita akan guna, tetapi kena secara berhikmah. Contohnya, murid kita jawab salah. Jangan cakap salah. Jangan cakap, tak betul lah jawapan awak ni. Cakap macam ni. Kurang tepat, macam tu. Boleh cuba lagi, macam tu. Kita meraihkan jawapan dia. Itu teori behavior. Seterusnya, kalau kita lihat pula kepada, kalau kita buat refleksi, sebab saya tahu budak praktikal ni kadang tak ingat pun teori-teori ni. Jadi kita ingatkan balik lah. Yang kedua ialah teori pembelajaran kognitif. Jadi bila cakap pasal kognitif ni, mestilah kita cakap pasal pemikiran ataupun hafalan sesuatu pembelajaran tu. Tapi bila kaitkan dengan praktikum, berkaitkan juga bila masuk dia sesi PDP, kaitkan juga dengan pengalaman harian murid. Juga soalan yang boleh mereka berfikir aras tinggi. Bagi mencabar pemikiran mereka dan memberikan peluang untuk mereka berfikir sebelum menjawab. Kebanyakan teori ini kita guna pada set induksi. Contohlah, set induksi ni kita boleh buat koyak, orang cakap crack the egg lah kan. Buat set induksi tu, contoh kalau pendidikan Islam. Kalau saya mainan pendidikan Islam kan, contoh saya nak buat tema bulan puasa. Jadi kita nak buat set induksi tu kan, nak bagi dia orang berfikir. Tema apa yang kita akan ajar pada hari ini? Jadi, kita lekat gambar telur tu, yang belakang ada contoh ada makan, gambar makanan kita buat pangkah, bagi dia koyak. Jadi kita bagi dia jawab. Contoh ada 3 gambar. Satu tak makan, satu tak minum. Kita bagi gambar buka puasa lah waktu senja. Lepas tu dia kena fikir. Cikgu tanya, hari ni kita nak belajar apa berdasarkan gambar yang awak create the egg tadi. Dia cakap, hari ni nak belajar tentang tema puasa. Dia jawab betul, kita bagi ganjaran tadi. Yang teori behavior tadi, kita bagi ganjaran. Awak ada kumpulan mana? Kumpulan 1. Okey, ambil stiker lekat dekat bot yang kita buat tadi. Bot tu sentiasa bawa hari-hari. Itu nak cakap budak praktikal ni barang dia akan banyak. Sebab ada benda yang dia akan bawa setiap hari. Salah satunya buat tu lah, buat ganjaran. Lepas tu, dia dah jawab dah. Kita kaitkan pula dengan pengalaman hidup dia. Cakap, awak pernah puasa tak sebelum ni? Kalau awak puasa daripada pukul berapa ke pukul berapa? Kita bagi dia berfikir. Yang tu kita kaitkan dengan teori pembelajaran kognitif. Jadi, banyak lagi teori yang kita boleh kaitkan. Contohnya macam teori yang lain lah. Tapi yang ni antara teori yang kita akan guna, yang selalunya kita akan guna. Tak kisahlah awak belajar praktikum ke, awak belajar rentas ke, gunalah teori-teori yang kita belajar ni. Seterusnya saya nak tekankan satu perkara yang penting lah untuk pengurusan kelas. Bila kita cakap pasal pengurusan kelas, yang pertama sekali adalah diri kita. Persediaan diri kita. Jadi persediaan diri kita, saya tak nak kaitkan yang banyak sebab saya tahu ada tetamu-tetamu lain sudah huraikan. Jadi untuk persediaan diri ini, yang pertama sekali masuk sekolah,
tampilkan diri dengan tegas. Saya tak minta jadi garang, saya tak minta kita jadi murid membenci kita, tapi saya minta untuk diri kita jadi tegas. Ada setengah sekolah yang murid selalu terima kunjungan guru-guru praktikum. Bila perkara itu sering berlaku, murid-murid ini jadi macam guru praktikum je pun saja. Kita boleh pijak kepala dia sebab guru praktikum ni boleh masak ayam. Sporty macam tu. Jadi, tegas ini perlu dan kena konsisten. Sebab murid kita zaman sekarang pandai-pandai belaka. Jadi, macam mana nak tegas tu kan? Saya seorang yang lembut. Saya seorang yang tak pandai nak marah-marah ni. Senang je. Hari pertama masuk sekolah, depan guru, depan GB, guru besar, depan PK, senyumlah. Kan? Senyum. Tapi, depan murid, bertukarlah wajah anda. Serius saja. Kan? Boleh senyum. Tapi ada masanya. Serius dulu. Bagi dia rasa macam, cikgu ni aku tak boleh pijak kepala dia. Ni untuk budak nakal-nakal ni. Kat sekolah mesti ada. Kalau budak baik, kita tak kisah. Sebab dia orang pandai menghormati guru. Ni budak yang nakal punya level ni. Jadi bagi dia hormat kita. Cikgu ni aku boleh buat pemain. Tak boleh sentuh dia ni. Sekejap lagi aku kena. Macam tu. Pada hari pertama, kita tak akan dapat kelas lagi. Kita tak akan dapat jadual kelas untuk kita masuk lagi. Jadi, kalau sekolah saya seminggu tak dapat kelas lagi. Jadi seminggu ni lah kita kena relief. Sebab pergi sekolah nak buat apa lagi kan? PK akan bagi relief. Bila bagi relief, masuk kelas, korang dah kena sedia satu peraturan kelas. Yang korang sediakan satu template yang sama je guna pakai. Jangan buat beza-beza. Sebab dia orang akan bersembang. Bila rehat je dia orang cakap, cikgu praktikal macam ni. Cikgu baru ni macam ni. Jadi buat satu template yang sama. Awak nak bawa karakter yang tegas, bawa je karakter tegas tu. Jangan kelas ni tegas, kelas ni tak. Nanti orang cakap kita bias. Kalau aku cikgu ni tegas, kelas tak pun. Jadi peraturan kelas ni yang saya boleh cakap sebab saya dapat nasihat dari PK. Saya masuk hari pertama PK dah nasihat dah sebab sekolah saya murid agak nakal. Setiap sekolah murid nakal. Itu pengalaman sekolah saya. Dan PK sendiri pun dah nasihat macam, sekolah ni murid agak nakal. Jadi peraturan yang awak perlu cakap dekat diorang. Apa yang saya cakap kat diorang berkesan dia, saya bagi tak awak balik. Jadi saya pun nak bagi tahu lah dekat kawan-kawan, adik-adik yang bakal praktikal. Yang pertama sekali, masuk kelas sebelum cikgu masuk. Kat situ dah nampak kita tegas lah. Betul tak? Walaupun itu komen. Kalau kelas saya yang saya mengajar, waktu relief saya tak print lagi. Dia macam satu kad. Tapi kalau waktu saya mengajar, memang saya dah tahu tu kelas saya akan print satu kad. Kalau waktu relief, cakap je ataupun waktu relief kita boleh tulis dekat whiteboard dan suruh dia baca berulang kali. Ataupun first kita baca dia orang ikut. Ataupun tengok pada keadaan kelas. Kalau dah dewasa, suruh dia baca sendiri. Kalau keadaan kelas tu masih kanak, masih tahun 1, tahun 2, kita tolong baca, dia orang ikut. Kalau pengalaman saya sendiri, kalau dah masuk kelas sendiri, saya bagi kan, saya baca, dia orang ikut. Step yang kedua, memang satu hari tu saya peruntukkan untuk ingat peraturan kelas. Punyalah saya nak betul-betul ikut peraturan kelas. Budak-budak ni, kadang-kadang nak hilang tu dia pada lupa. Jadi saya peruntukkan sehari untuk ingat peraturan kelas. Kalau masa sehari tu kelas saya sejam lagi ingat. Bagaimana? Contohnya, masuk kelas sebelum cikgu tiba. Semua bangun, buat gaya. Sebab murid-murid ni, dengan nyanyian, dengan pergerakan, dia pun lagi ingat. Dan pengulangan lah. Pengulangan. Bangun, cakap, masuk kelas sebelum cikgu tiba. Buatlah gaya apa-apa pun. Lepas tu kan, saya cakap dia. Esok kalau cikgu tanya, kena buat gaya macam tu. Jadi mereka ni ada pressure jugalah untuk ingat situ. Yang kedua, saya cakap pastikan meja sentiasa kemas dan kosong. Saya masuk je, dia pergi lang kabut dah, kosongkan meja. Sebab kita ni, kita bawa aktiviti kat mereka. Kalau waktu tu lah, kita baru nak kosongkan meja, dia akan drag masa. Sebab masa ni agak penting. Sebab kita kan susun RPH. Bila susun RPH, kita ada masa-masa yang ditetapkan. Kalau ada benda kecil yang dragkan masa tu, sayang. Jadi kita nak pastikan meja sentiasa kosong. Macam tu. Yang ketiga, duduk dengan tertib. Sebab saya, sebelum masuk IPG, saya pernah jadi cikgu tadika. Kalau cikgu tadika ni, macam kena duduk tegak. Saya aplikasikan benda tu juga dekat sekolah rendah.
Duduk tegak, mata lihat cikgu. Waktu kalau buat gaya tu macam duduk tegak-tegak, mata lihat cikgu. Betul-betul seronok macam. Dia tak payah pun kita macam hafal. Cikgu bagi 5 minit hafal. Tak. Untuk sekolah menengah hanya kita boleh aplikasikan. Tapi untuk sekolah rendah, kita kena pandai main jiwa. Macam duduk tegak-tegak, mata lihat cikgu. Okay, macam mana cuba sebut peraturan cikgu yang nombor 3? Duduk tegak-tegak, mata lihat cikgu. Dia orang boleh ingat benda tu. Dengan tak adalah macam pressure sangat. Okay. Lepas tu, satu lagi tips dia adalah kat peraturan tu tulis. Apabila aktiviti berkumpulan, gunakan suara yang perlahan. Sebab kalau mereka ni aktiviti kumpulan, boleh dengar kat kelas sebelah. Boleh dengar kat kelas sebelah. Dia akan ada isu yang macam kelas kita tak terkawal. Kita nak benda tu. Kita nak sekarang ni pengurusan kelas dan kelas terkawal. Jadi, waktu bincang, waktu main game, waktu menjalankan misi, gunakan suara yang perlahan. Yang tu kita dah terapkan dalam peraturan. Ingat, peraturan yang kita nak bina ni, pastikan dia macam berguna akan datang. Jangan guna waktu hari ni je. Betul tak? Kita kena guna lah waktu akan datang. Okay, jadi, dan kita kena ada juga persetujuan. Okay, kalau kamu hormat cikgu, cikgu hormat kamu. Kalau kamu beri kerjasama kat cikgu, cikgu akan bantu kamu. Macam tu. Dia kena ada win-win situation. Sebab budak-budak ni faham apa kita cakap. Bukan dia tak faham. Tak payah pun kita terlalu tegas. Kita pun macam boleh buat persetujuan dengan mereka. Jadi itulah. Itu saya bagi tips. Waktu seminggu sebelum dapat jadual. Macam mana nak jadikan tegas itu semua untuk pengurusan kelas. Apa-apa pun. Kalau untuk topik ni, jangan simpan teori dalam buku. Jangan simpan teori dalam buku. Jangan simpan dalam kertas peperiksaan. Tapi bawa teori tu masuk ke dalam bilik darjah. Sebab kat situ lah baru kita faham kenapa pensyarah kita ajar kita. Kenapa sahaja EDUP ni susah. Sebab teori ni kena bertemu dengan amalan. Teori ni dia kena pakai dalam praktikal. Macam tu. Okay. Menjawab tak soalan? Minta maaf ya. Kalau saya Okay, saya cukup tertarik bila Saudara Ain sendiri berkongsi bagaimana keberkesanan kita aplikasikan teori dalam kelas. Saya baru balik daripada PBS. Time tu saya ada observe kelas lah. Saya tengok macam mana cara guru tu mengajar sebab saya pelajar matematik. Jadi satu benda yang macam menarik perhatian saya adalah bila cikgu tu menggunakan sendiri penuduhan positif. Cikgu tu memberi pujian kepada pelajar tersebut sebab dapat jawab soalan matematik. Selepas tu, pelajar tu sangat happy sampaikan dia gerak sendiri untuk buat kerja tu. Pada mulanya, saya tengok buku dia macam dia nak tulis pun lambat. Tapi lepas cikgu encourage dia bagi kata-kata positif, kata-kata semangat, pelajar tu sendiri yang happy. Dia macam tepuk tangan terus. Dia macam, bestnya. Sebab cikgu dia puji dia. Begitu happynya dia. Terus menggerakkan dia untuk dia buat yang terbaik semasa subjek matematik tu lah, buat latihan. Jadi saya rasa tu pun satu benda yang kita patut ketengahkan. Saya sangat bersetuju bila Saudara Ain cakap tadi, bukan hanya simpan teori di dalam kertas ataupun di dalam buku kuliah, tapi kita bawa kepada aplikasi pengajaran kelas. Okay, baiklah. Kita beralih pula kepada lagi satu perkara yang sangat sinonim dengan kehidupan seorang guru, iaitu RPH, Rancangan Pengajaran Harian. Saya rasa kita semua boleh setujulah bahawa penyediaan RPH ni kadang boleh mengambil masa yang lama daripada yang kita jangkakan. Bukan sekadar kita nak tulis objektif je, tapi kita perlu fikirkan aktiviti, BBM, pentaksiran, masa dan bagaimana kita nak melaksanakan pengajaran tu yang boleh disesuaikan dengan tahap murid kita. Jadi soalan saya, bagaimanakah pengalaman Saudara Ain sendiri dalam menyediakan RPH sepanjang praktikum, terutamanya pada peringkat awal? Adakah berlaku macam kita dah siapkan RPH awal ni tapi terpaksa diubah last minute? Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh saudari Alicia. Jadi, sebelum saya setuju dengan Alicia, penugahan positif ni penting sangat dalam PDP. Bagi guru, semua guru. Mesti ada pujian, ganjaran. Tapi bila praktikum ni, kita kena ada effort. Sebab tu saya bagi contoh kat board tadi. Sebab kita sebagai guru pelatih ni, pensyarah nak tengok kita aplikasi tak apa yang kita belajar dekat IPG. Macam tu. Sebab tu kita kena letak effort yang sangat tinggi. Lagi-lagi kepada siapa yang ada target untuk rentas lah.
Macam tu. Jadi saya masuk pula bagaimana penyediaan RPH dan apakah cabarannya lah. Saya boleh rumuskan. Jadi untuk RPH ni, kita kena satu je. Bayangkan dia sebagai nyawa kita. Kalau manusia, nyawa tu penting. Kalau tak ada, mati. Sebagai guru pelatih, RPH tu penting. Bukan guru pelatih sahajalah. Kalau jadi guru pun, RPH tu penting. Kalau tak ada RPH, itu bukan namanya guru. Senang cakap macam tu. Sebab apa? RPH ni adalah rancangan. Kan? Rancangan pengajaran harian. Kalau kita sebagai guru tiada rancangan, apa objektif yang kita nak bawa kepada murid? Kan? Itu sebab itu saya cakap dia adalah nyawa kepada pengajaran seorang guru. Jadi, sebelum menjalani praktikum, saya beranggapan sebab saya sendiri dan kawan-kawan lain dan mungkin guru-guru pelatih yang akan datang, mungkin akan menganggap RPH ni adalah tugasan yang perlu disiapkan untuk memenuhi PB, IPG, betul. Dan kita buat pun mungkin tak menggunakan jiwa. Senang cakap macam itulah. Macam tak menghasilkan betul-betul sebagai, aku nak murid aku capai ni. Faham? Kita buat aktiviti macam nak bagi lepas saja assignment tu. Nak bagi dapat A+. Contoh macam tu. Namun, apabila kita berada di sekolah, saya sedar bahawa RPH ini sebenarnya adalah peta perjalanan guru yang bermaksudnya kalau tak ada RPH kita akan tergapai. Aku masuk kelas hari ni aku nak buat apa? Sebab aku terlupa nak buat RPH semalam. Lain kali buka buku teks, buat apa yang ada je. Jadi apa yang murid dapat? Jadi sebab itulah saya cakap bila ada RPH yang baik, persediaan yang baik, pengajarannya akan lebih tersusun. Sebab objektif kita jelas. Jadi, yang pertama, saya pun ambil daripada point saudari Alisha. Yang pertama, ya betul. Yang pertama, yang paling penting untuk penyediaan RPH adalah objektif sebenarnya. Objektif ni kadang-kadang, daripada saya sendiri, 3 minggu pertama semasa praktikum pun objektif saya masih perlu diubah suai. Pensyarah cakap, tak boleh buat macam ni. Kita kena guna penggunaan kata begini, begitu. Jadi, objektif ni sangat penting sebenarnya. Kalaulah guru-guru pelatih belum kuasai untuk membina objektif, kita kena tengok balik. Lagi-lagi kepada siapa yang target untuk mendapatkan rentas, objektif ni sangat penting. Okay? Jadi, apabila kita dah kuasai penggunaan objektif, automatik kita benar-benar tahu untuk selaraskan dengan SK, standard kandungan, SP, standard pembelajaran. Sebab itu adalah hala tuju. Untuk langkah pertama, aktiviti pertama, kita kena tengok balik objektif mana yang akan tercapai. Adakah objektif 1 ataupun objektif yang kedua. Macam tu. Sebab pensyarah akan nilai berdasarkan objektif. Dia akan tengok, tally tak? Tally tak aktiviti yang pertama, aktiviti yang kedua, penutup. Tally tak dengan objektif yang kita sediakan. Kalau tak tally, automatik RPH itu seumpamanya gagal. Sebab tu objektif penting sangat-sangat. Okay, seterusnya bila kita mungkinlah ada orang yang tak tahu lagi buat objektif, jangan malu untuk bertanyakan kepada pensyarah. Itu yang penting. Walaupun kita tak kenal pensyarah kita, sebab kita dapat pensyarah yang bukan daripada bidang kita, dia tak pernah mengajar kita. Jangan malu untuk bertanyakan kepada dia. Tanya sebelum kita yang kena. Waktu observe dia main-main, dia kata, awak buat salah ni dah minggu keberapa dah, contoh minggu keempat. Awak masih buat salah. Awak tak tanya saya pun. Faham? Jadi jangan malu bertanya kepada pensyarah. Dan untuk pensyarah ni sebelum praktikum, sekarang dah dapat nama pensyarah kan, tanya macam mana format RPH yang dia nak. Sebab setiap pensyarah ada format-format yang dia nak. RPH ni saya rasa belum selaras lagi. Kalau kat sekolah mungkin ya. Satu sekolah ni selaras RPH GB nak macam ni. Betul. Tapi dekat ABG kita, ABG KPP, kena tanya pensyarah. Format RPH yang dia nak. Sebab mungkin waktu kita buat assignment, pensyarah ni nak macam ni. Bila praktikum, pensyarah praktikum macam lain sikit. Jadi kita kena kenal pasti dulu yang tu. Yang kedua, bila kita dah kenal pasti format apa semua, kita kena sentiasa rujuk dengan guru pembimbing. Ini function yang guru pembimbing. Kita sentiasa keep in touch tentang RPH. Boleh tak saya guna aktiviti ini untuk kelas cikgu? Sesuai tak cikgu? Jadi apabila dah kita banyak berinteraksi dengan pensyarah, dengan guru, jadi kita kenalah ada
satu orang cakap apa, persediaan. Bila dah dapat jadual kelas, bila contoh saya cakap saya susun satu kita tanya pensyarah tentang form RPH. Yang kedua kita sentiasa rujuk RPH kita dengan guru pembimbing. Sebab apa? Itu kelas dia. Selalunya kita akan dapat guru pembimbing yang kita take over kelas dia. Macam tu. Yang ketiga, kita kena minta dekat guru pembimbing itu senarai nama kelas dan kita tanya, kita soal selidik ke murid yang mana yang cemerlang, murid yang mana yang sederhana, murid yang mana yang lemah. Supaya kita boleh susun RPH kita. Sebab nak buat RPH ni, betul-betul kita kena kenal murid. Sebab kalau tak kenal murid, macam mana nak buat RPH? Waktu saya sedar, waktu buat assignment, kita agak susah nak buat RPH. Agak lama kita ambil masa, kita rasa macam susah nak buat RPH. Sebab kita tak kenal budak kita. Kita nak buat objektif pun, kita macam, nak buat macam mana? Langkah pun kita nak buat macam mana? Kan? Tapi dekat sekolah, dia akan jadi senang sikit. Bila once nak buat RPH, memang susah. Memang kita akan ambil masa yang lama. Tapi bila kita dah tahu kita nak buat macam mana dan kita kenal pasti murid-murid kita macam mana, kita akan mudah buat RPH. Sejujurnya daripada hati saya. Sebab kita dah tahu dah kelas kita macam mana. Jadi kita dah tahu, objektif apa yang aku nak sampaikan dekat murid aku ni. So kalau kita tak kenal kelas kita, macam mana kita nak sampai ke objektif tu? Contohlah, kita nak sampai ke objektif yang pertama. Kenal pasti kata nama am, kata nama khas. Tapi, sedangkan murid kita satu kelas dah tahu dah. Macam, apa function kita sampaikan objektif tu? Macam tu. Jadi, kita kena sampai ke objektif yang betul-betul kenal dengan kelas kita. Jadi, itulah. Kalau untuk saya, RPH ni, dia banyak kena berhubung baik dengan pensyarah, guru pembimbing dan murid kita sendirilah. Okey? Jadi, untuk RPH ni, saya nak pesan lah. Jangan jatuh cinta dengan RPH yang cantik. Faham tak? Jangan terlalu fokus dengan RPH kita yang macam, kena selang ni, apa semua. Kalau pensyarah saya sendiri kan, dia tak mau tengok pun semua benda tu. Dia nak tengok konten. Faham tak? Tak perlu pun kita, RPH minggu ni nak tak colour pink lah. Tak payah. Hitam putih pun dah cukup. Pensyarah saya marah kalau kita nak fokus kecantikan RPH tu. Tapi jatuh cintalah dengan RPH yang jadi. Yang kita buat RPH tu jadi. Sebab tu kena saya cakap buat RPH dia kena pakai jiwa. Dia tak boleh pakai ChatGPT. Boleh untuk kita murnikan. Tapi daripada diri kita lah. Apa yang aku nak sampaikan? Tengok buku teks, tengok SKSP. Aku nak buat dengan cara macam ni lah. Dengan apa yang kita belajar dekat IBG. Aku nak guna pendekatan ni lah. Aku nak guna penglibatan murid sebeginilah. Okay. Itu sebenarnya. Saya harap menjawab. Minta maaf. Dan untuk saya cakap sikit untuk penyediaan RPH ni kena sedia awal lah. 2 hari sebelum, 3 hari sebelum. Sebab apa? Kita nak semak dengan pensyarah, kita nak semak dengan guru pembimbing, kita nak print lagi. Macam tu. Kalau buat lambat, kalau terlepas, sakit. Ini saya pesan awal RPH dan refleksi selepas RPH tu, kalau buat lambat, sakit. Kalau nak rasa sakit tu, buatlah lambat. Kita reverse psikologi sikit. Kalau nak rasa sakit, silakan. Okay, baiklah. Jadi saya rasa RPH ni betul-betul perkara yang memang kita perlu titik beratkan. Dan dari segi pengurusan masa pun kita perlu susun secara baik agar benda tu tak makan diri kita sendiri. Jadi saya rasa, saya kira juga RPH ni sebenarnya bukan sekadar panduan tapi dia salah satu yang semestinya kita ikut secara rigid. Okay, baiklah. Kita pergi kepada seterusnya yang mungkin menarik untuk kita dengar pengalaman peribadi yang mungkin kita tak dapat lihat daripada luar, tapi daripada semua pengalaman sepanjang saudari Ain sendiri menjalani fasa praktikum, pasti akan ada sesuatu ataupun cabaran yang paling sukar ataupun paling mencabar yang mungkin akan meninggalkan kesan kepada diri kita sebagai guru pelatih. Jadi apakah cabaran yang saudari Ain sendiri rasa macam sukar untuk hadapi sepanjang praktikum dan macam mana menghadapinya? Macam tu. Okey, baiklah. Jadi kita teruskan dengan cabaran ya. Alright. Untuk cabaran, saya akan cakap cabaran yang merangkumi mungkin apa yang ditakut-takuti oleh pelajar praktikum. Pelajar praktikum takut pensyarah my observe, betul. Saya rasa bentuk yang menakutkan lah. Okey. Bila pensyarah my observe, takut. Jadi daripada saya sendiri kan, apa yang berlaku semasa pensyarah observe? Apa yang berlaku adalah semasa pensyarah observe datang, masa tu saya observe rentas cemerlang.
Masa tu bukan pensyarah saya yang datang, pensyarah lain datang nak tengok. Kan? Ni untuk pendidikan Islam lah. Murid saya gaduh. Saya punyalah. Daripada awal kita tegas, kita jaga peraturan kelas kita. Kan? Tiba-tiba waktu Ozus rentas semalam lah, murid saya gaduh. Jadi apa yang saya buat? Bila murid bergaduh tiba-tiba dalam kelas, kita tak boleh marah. Kita tak boleh nak menggunakan emosi. Kalau tidak, auto rentas saya akan dilucutkan. Sebab tengok Ozus kan. Kalau waktu kelas biasa, kita boleh handle lagi sebab tak ada orang tengok kita. Jadi bila Ozus ni, kita tak boleh marah yang pertama. Yang kedua, kita kena tenang. Kita kena berfikir secara rasional. Bila tengok dia bergaduh apa tau. Dia gaduh nak ambil ganjaran. Saya buka peti yang tergarun tu. Okay, boleh main ambil. Berebut. Sebelum ni tak ada buat perangai macam tu. Waktu aku Ozus dia nak berebut. Berebut, tolak jatuh sampai kena buat. Waktu tu saya agak bernasib baik. Pensyarah saya tak tengok. Tapi saya nervous. Siapa je tak nervous kan kalau waktu Ozus budak gaduh. Kan? Dia nervous dan saya macam, kenapa gaduh macam tu? Cakap, tak apa, duduk. Kita kawal balik kelas kita. Cakap, okay, semua duduk, bertenang. Kita kawal balik kelas kita. Saya bagi nasihat, jangan nervous yang terlalu nervous sampai kita tak tahu nak buat apa kan. Kadang-kadang macam budak-budak gaduh, kita macam, aku nak buat apa ni? Kan? Jangan macam tu. Kita kena tenang dulu dan kawal balik kelas kita. Suruh duduk ke tempat masing-masing. Dan benda tu dah settle lah. Tak ada apa-apa. Masa tu dah hujung sesi dan pensyarah saya tak nampak. Tapi saya pernah juga sebab saya dapat kelas yang agak langkat. Budak saya gaduh yang serius. Macam nak bertumbuk apa semua kan. Sebab main nama mak ayah kan. Saya buat pendekatan yang ada teori tu tapi saya lupa nama dia. Pendekatan yang macam dua budak yang gaduh ni pergi duduk belakang, berdiri, tengok dinding. Tak ada satu lah teori tu. Saya buat macam tu. Dan saya ajar kelas macam biasa. Ajar. Lepas tu, saya tak cakap yang belakang tu. Okey dah. Nak belajar lagi tak? Kalau nak, salam. Minta maaf. Lepas tu settle macam tu. Nampak tak? Kita tak perlu pun nak marah. Kita tak perlu nak guna emosi. Kita tak perlu nak denda. Kita tak perlu sentuh pun. Tapi, kita aplikasikanlah teori-teori yang kita belajar tu macam tu. Itu cabaran lah bagi saya yang paling sukar. Dan paling sukar waktu kita ni lah. Waktu kita observe. Yelah sebab kalau pada kawan-kawan saya dengar lah. Waktu observe tu lah anak mesin rumput. Waktu observe tu lah internet tak bagi kita sama. Kalau jadi macam tu, saya pernah jadi juga waktu observe. Waktu observe juga, saya tak boleh connect laptop dengan TV. Kalau kat sekolah saya TV. Tak boleh. Nasib baiklah saya ada plan B. Itu yang kalau cabaran ni mesti ada plan B. Kalau tak ada plan B, jangan nervous. Kita bertenang dan fikir, aku nak buat macam mana? Sebab waktu saya tak boleh connect tu, saya macam, aku nak buat macam mana ni? Macam dah 10 minit saya buat benda tu je. Masa dah drag. Kalau kita nak berjaya melaksanakan RPH tu, kita kena betul-betul ada masa yang tepat. Contoh kalau saya kita set 15 minit je. Tengok jam, sentiasa tengok jam. Start ke 9, jam 9 suku, stop. Ataupun kurangkan aktiviti dalam langkah tu. Jangan dragkan, kan tidak kan? Memang pensyarah akan, bukan marah lah. Dia akan macam, dia orang tak akan marah, dia orang komen lah macam, masa tak cukup, tak pandai uruskan masa. Kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kita kena pandai uruskan masa dan emosi lah. Itu cabaran dia. Kena pandai menguruskan masa emosi. Okay, baiklah. Saya kira pengurusan emosi tu pun satu benda yang kita tak tepi lah kita cakap. Kita sebagai seorang guru ni kena bijak kawal emosi kan. Dan untuk kita kawal pelajar kita sendiri, kalau kita tak rationalizekan kita punya action, macam mana kita nak tunjuk kepada para pelajar kan. Okay, baiklah. Sebelum kita akhiri episod hari ini, saya ingin memberikan satu lagi soalan kepada panel jemputan kita. Kepada bakal guru yang mungkin akan menjalani fasa praktikum tak lama lagi dan mungkin sekarang sedang berasa takut, rasa risau, tak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Rasa macam dah
lengkap dah persiapan ni tapi kenapa rasa kurang, rasa takut. Jadi apakah satu ataupun apalah pesanan yang berguna kepada para pelajar yang ingin menghadapi fasa praktikum ni berdasarkan pengalaman saudara Ain sendiri? Nasihat saya untuk semua yang akan hadapi fasa-fasa praktikum ini, yang pertama saya haraplah bakal-bakal guru pelatih ni letakkan sasaran bermula daripada sekarang. Sebab dia macam niat lah. Kalau kita niat nak rentas, mesti kita dah start scroll TikTok, macam mana nak buat BBM dan sebagainya. Itu. Kalau kita niat, aku nak bagi lepas je praktikum ni, kat situ lah RPH pun tak nak buat. Kat situ dah akan jadi isu masalah dengan guru. Yalah, sebab bila guru bagi tugasan, tolong jadi MC je untuk perhimpunan, tak boleh. Kan? Jadi kat situ akan timbul masalah. Jadi saya harap sangat untuk semua bakal guru letaklah sasaran, walaupun tak besar, walaupun saya tahu tak semua nak rentas, tapi letaklah sasaran untuk kita dapat memberikan sesuatu kepada murid-murid kita, dapat memberi sesuatu kepada sekolah kita. Kalau kita beri manfaat kepada orang, Allah akan memberi manfaat kepada kita. Jadi janganlah kita terlalu selfish, fikir diri kita saja. Kita juga kenalah berfikir tentang kawan-kawan kita di sekeliling. Kan, bila kita praktikum, kita ada kawan-kawan praktikum, beri jugalah manfaat kepada mereka. Kalau diorang minta tolong, ini tolonglah mereka. Kalau kawan kita nak minta tolong, kita boleh dapatkan pertolongan. Jadi, di akhiri ucapan saya doakanlah untuk semua yang praktikum dapat bersiap sedia dengan mental, fizikal, dapat sekolah yang dapat membantu kita untuk selesaikan praktikum fasa 1, dapat guru-guru yang dapat memberi nasihat, membimbing dari segi pengalaman mereka, dapat pensyarah-pensyarah yang dapat membimbing kita untuk menghabiskan fasa praktikum ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan sepanjang menjalani praktikum. Saya harap untuk penutup ini, saya dapat memberi sesuatu, walaupun tak banyak, dapat beri 1-2 poin untuk anda bersedia menghadapi praktikum. Yang buruk tu datang daripada saya, yang baik semua yang datang daripada Allah. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Ain atas perkongsian yang cukup menarik dan sungguh bermakna pada pagi ini. Saya kira segala input yang diberikan sangat berguna yang kita boleh tengok daripada sudut abstraknya. Contohnya penekanan teori dan sebagainya lah. Jadi daripada perbincangan kita hari ini, kita dapat lihat bahawa praktikum ni bukan sahaja untuk kita menjadi guru yang sempurna, tapi sebagai guru yang dedikasi dari segi penyediaan RPH, pengurusan masa, kawalan emosi dan sebagainya. Jadi mungkin bila kita masuk ke sekolah nanti sebagai siswa guru, tapi bila kita keluar, kita dapat pengalaman yang cukup banyak daripada pengalaman peribadi sendiri dan pengalaman yang membantu kita untuk meyakinkan diri untuk melangkah ke alam perguruan yang sebenar. Jadi kepada semua bakal guru, pesanan yang untuk tidak terlalu takut untuk melakukan kesilapan, sentiasa belajar daripada kesilapan. Kerana praktikum ni bukan tentang kita menjadi guru yang sempurna, tetapi tentang belajar untuk menjadi guru yang lebih baik setiap hari. Okay, terima kasih kepada panel jemputan kita, saudari Ain, yang sudi bersama-sama kita untuk berkongsi pengalaman, dan terima kasih juga kepada semua yang telah mengikuti rakaman podcast kita pada hari ini. Jadi Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Okay, saya Alsha mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye.